Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang ke podcast Kementerian Pendidikan Malaysia, dan pada hari ini tuan-tuan akan bersama dengan saya Ustaz Muhammad Khamal bin Mak Daud daripada Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan pada hari ini kita akan bercakap tentang Hala 7 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ataupun singkatannya SMKA. Jadi saya yakin dan percaya tuan-tuan yang ada dekat luar sana bukan asing lagi tentang SMKA ini. Dan saya tidak bersendirian. Saya akan bersama dengan seorang tokoh, seorang individu yang begitu berautoriti untuk bercakap tentang tajuk ini, iaitulah Hala 7 SMKA, iaitulah Tuan Haji Zamri bin Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Sektor Pengembangan Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam KPM. Selamat datang Tuan Haji. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi pagi ini Jadi hari ini Tuan Haji kita akan bercakap tentang Hala 7 SMKA. Sebelum itu mungkin penonton-penonton kita dekat luar tu nak tahu SMKA ni adakah baru diwujudkan ataupun dia ni macam mana? Baik. Kalau boleh Tuan Haji cerita sikit lah, maksudnya latar belakang SMKA supaya kita semua dapat tahu, oh ini punya SMKA. Baik. Silakan Haji. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Kamal. Alhamdulillah kita berkesempatan pada hari ini untuk kita berbincang tentang Hala 7 SMKA, satu sekolah yang sebenarnya memainkan peranan besar dalam sistem pendidikan di negara kita. Baik, sebelum kita nak berbicara tentang SMKA, sejarah lahirnya SMKA ini, rasanya baik kalau kita sedusuri sedikit tentang sejarah pendidikan agama di negara kita ni, kerana mungkin dia ada kita akan dapat merasakan lebih manis apabila kita lihat bagaimana SMKA itu lahir. Baik, pendidikan agama di negara kita ini bermula sejak awal kemasukan Islam ke tanah Melayu pada zaman pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka, yang mana pada masa itu pengajian lebih tertumpu di masjid dan di surau yang lebih menumpukan kepada pengajian fardu ain. Dan pendidikan itu terus berkembang sehinggalah pada kurun yang ke-18 mula lahirnya pondok-pondok yang mana pengajian agama itu lebih bersistematik. Adanya kitab-kitab dan merujuk kepada ulama-ulama yang lebih yang muktabar, dan walau bagaimanapun masih lagi berfokus kepada pengajian agama. Pengajian fardu ain dan tetapi lebih sistematik, lebih formal. Dan anak-anak duduk tinggal di pondok-pondok, dan guru mereka pun berada di persekaran pondok-pondok. Dan di sini sebenarnya bermula sejarah pendidikan agama lebih bersistematik di negara kita. Dan sesungguhnya berkembang dengan lahir madrasah pada kurun yang ke-20 yang menggabungkan di sana pendidikan agama dan pendidikan akademik. Ada yang belajar matematik, sudah ada akademik pada masa itu, pada awal kurun yang ke-20. Contoh dia Madrasah Al-Hadi pada tahun 1906. Dan Madrasah Al-Masyhur pada 1916. Masyhur di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang. Telah pun ada satu pendidikan yang menggabungkan elemen-elemen pendidikan fardu ain, agama dan juga pendidikan akademik. Dan pendidikan agama kita secara rasminya masuk ke dalam sistem pendidikan kebangsaan. Di sekolah kebangsaan ialah setelah kemerdekaan kita pada 1957, dengan adanya laporan Razak dan laporan Rahman Talib. Dan mata pelajaran pendidikan Islam diajar dalam sistem pendidikan kita sebagai mata pelajaran. Sebagai mata pelajaran. Dan masa itu belum ada lagi sekolah agama dalam sistem pendidikan kebangsaan kita. Dan Alhamdulillah pada 1977 maka bermulalah aliran ataupun wujudnya sekolah beraliran agama dalam sistem pendidikan kita, dengan wujudnya 11 buah SMKA yang antaranya di sekolah-sekolah yang berasal daripada sekolah menengah agama negeri ditukar statusnya kepada sekolah di bawah pengurusan dan pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu sebersikit sejarahnya, dan seterusnya SMKA ini terus berkembang sehinggalah pada hari ini. Baik. Sehingga hari ini tu Haji. Sehingga hari ini. Berapa SMKA yang telah pun ada dalam sistem pendidikan kita? Baik, sehingga hari ini
kita telah mempunyai 61 buah banyak, SMKA. Termasuk ada Seluruh Malaysia tu Haji? Seluruh Malaysia. Okey. Dan sebenarnya termasuk ada 11 buah SMKA yang melaksanakan kurikulum bersepadu tahfiz. Itu satu yang agak istimewa juga yang ada pada SMKA kita. Apa beza tu Haji? Sekolah menengah kebangsaan agama yang tak ada tahfiz, SMKA yang tahfiz, yang tu Haji sebut tadi kurikulum bersepadu tahfiz. Kurikulum bersepadu tahfiz. Dan sekolah-sekolah yang lain yang saya rasa mungkin ada juga aliran agama yang ditawarkan tu. Jenis-jenis sekolah yang aliran agama yang ada dalam sistem kita ni. Baik. Soalan ini menarik sebenarnya sebab banyak berlaku kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Malah dalam kalangan warga pendidikan sendiri pun keliru sebenarnya. Antara sekolah-sekolah yang ada. Di sana ada sekolah yang kita namakan sekolah menengah kebangsaan agama ataupun SMKA. Ada sekolah yang kita namakan sekolah agama bantuan kerajaan. Sekolah agama bantuan kerajaan SABK. Dan ada sekolah agama yang berada di bawah kategori sekolah beraksama penuh. Sekolah beraksama penuh. Dan mungkin saya boleh beri contoh. Saya boleh beri contoh dalam di Lembah Kelang, khususnya di daerah Hulu Langat. Kita ada 3 kategori sekolah agama yang kadang-kadang kita tak dapat bezakan beza antara tiga kategori tersebut. Contoh di Kajang kita ada sekolah menengah agama Persatuan Kajang. SMAP Kajang. SMAP Kajang. Dan kita ada SMKA Mahat Hamidiah Kajang. Mahat Hamidiah Kajang. Dan kita ada sekolah agama menengah Sungai Merak Luar. SAM. Sekolah agama yang sekolah yang di bawah SABK yang saya nyatakan tadi. Tiga-tiga ni sekolah agama je. Ketiga-tiga sekolah agama tapi dalam kategori yang berbeza. Contoh kita ambil yang SMAP tadi, SMAP Kajang tadi. SMAP Kajang ataupun sekolah menengah agama Persatuan Kajang adalah berada di bawah tadbir urus bahagian pengurusan sekolah beraksama penuh. Yang mana seluruh muridnya adalah tinggal di asrama sebagaimana asrama penuh yang lain. Dan ada beberapa lagi ciri-ciri yang ada pada sekolah berasrama penuh. Dan kita ada SMKA. SMKA yang contoh tadi di daerah Kajang, Mahat Hamidiah Kajang yang berada di bawah pengurusan bahagian pendidikan Islam. Baik, SMKA secara umumnya berada di bawah kategori sekolah harian. Jadi tidak semua SMKA yang mempunyai murid 100% duduk di asrama. Ada SMKA yang 100% murid yang tinggal di asrama. Contoh di SMKA Tengku Ampuan Haji Afzan Pahang, 100% murid tinggal di asrama. Kalau di Mahat Hamidiah tidak semua tinggal di asrama. Dan ada sekolah yang dinyatakan tadi di bawah SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, contoh SAM, Sekolah Agama Menengah Sungai Merak Luar. Ini di bawah kategori Sekolah Agama Bantuan Kerajaan yang sebenarnya mula diwujudkan pada tahun 2004. Dan sekolah ini sebenarnya adalah asalnya sama ada sekolah agama rakyat ataupun sekolah agama di bawah kerajaan negeri. Sekolah-sekolah ini sebenarnya berdaftar dengan Kementerian Pendidikan. Itu yang kita kena betulkan. Dia bukan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Sekolah-sekolah ini masih kekal di bawah milik lembaga pengelola sekolah ataupun ada yang disebut sebagai jemaah pengelola sekolah. Cuma Kementerian Pendidikan memberi bantuan kepada sekolah-sekolah ini. Antara bantuan yang kita bagi ialah bantuan guru, bantuan buku teks, bantuan awal persekolahan, dan bentuk-bentuk bantuan dan bantuan penyelenggaraan sekolah yang kita beri berdasarkan kepada permohonan daripada pihak sekolah. Jadi yang SMK adalah 100% di bawah Kementerian Pendidikan. Baik, itu sebut sikit secara ringkas beza antara ketiga-tiga kategori sekolah ini. Dan di sana masih ada lagi sebenarnya kategori yang lain. Masih ada lagi, contoh sekolah pondok. Sekolah pondok masih ada kan? Masih ada sekolah agama swasta. Ya, betul. Contoh yang saya katakan di sekitar Bandar Kajang tu ada satu sekolah rendah ataupun sekolah menengah
Al-Amin, Bandar Baru Bangi. Itu di bawah Bawah sekolah swasta, berdaftar Swasta. dengan Kementerian Pendidikan, Oh. tapi di kategori dah sekolah swasta. Ya, Jadi itu kategori-kategori sekolah agama yang ada di negara kita. banyak Banyak kategori. Kalau tadi tu Haji sebut kita ada SMKA, Sekolah Ya. Kebangsaan Agama. Ya. Kita ada SMAP. Kalau SMKA di bawah kelolaan bahagian Pendidikan Islam, Kalau SMAP, Sekolah Menengah Agama Persekutuan, bawah Sekolah Bersama Penuh. Bersama Penuh. Kalau SAM itu bawah Dia SABK tadi SABK di bawah sebenarnya dia ada dua entiti yang sebenarnya Dua entiti. Maknanya dia sebenarnya masih milik kepada lembaga pengelola sekolah. Maksudnya contoh yang asal Sekolah Menengah Agama Negeri. Contoh banyak sekolah-sekolah agama di bawah Agama Negeri Selangor telah berdaftar sebagai SABK. Dan ada juga yang di bawah milik persendirian. Sekolah agama rakyat milik peribadi atau milik sekumpulan syarikat. Syarikat ni lebih kepada swasta sebenarnya. Ya, betul. Sekolah swasta itu mereka sebahagiannya berdaftar dengan KPM, maka dia menjadi sekolah agama swasta sebagaimana Al-Amin Bandar Baru Bangi itu. Okey tu Haji, kita balik kepada SMKA tadi. Sebab kita nak bincang lebih mendalam tentang SMKA ni. Tadi kita sebut tadi SMKA mula ditubuhkan pada tahun 1977. Sekarang tahun 2025. Jadi maksudnya dah dekat 50 tahun, dah 48 tahun dia beroperasi. Jadi tu Haji, apa kejayaan yang kita hasilkan daripada sistem SMKA itu sendiri? Soalan menarik daripada tuan. Baik, apabila saya nyatakan tadi, dalam sistem arus perdana kita mewujudkan satu sekolah beraliran agama. Dan di sebelum itu telah pun ada sekolah-sekolah pendidikan agama yang sebenarnya lebih menjurus kepada untuk melahirkan ilmuwan di bidang agama, alim ulama dan sebagainya. Tetapi penubuhan SMKA ini dia ada keistimewaannya. Dia bukan hanya sekadar untuk melahirkan ilmuwan pada bidang agama, tetapi matlamat penubuhan SMKA ialah untuk melahirkan profesional yang berjiwa agama. Di samping melahirkan ilmuwan agama, tak nak ilmuwan dinafikan agama dan masa sama nak lahirkan profesional yang berjiwa agama. Dan alhamdulillah setelah hampir 50 tahun penubuhan SMKA, kita dapat melihat hasil daripada sistem pendidikan yang kita wujudkan tersebut. Maka di sana ramai lahir dalam kalangan, kalau kita lihat dalam kalangan alim ulama di negara kita sendiri pun sebenarnya lahir daripada sistem yang sama, SMKA. Dan dalam masa yang sama kita melahirkan ramai profesional. Ramai sebenarnya dalam kalangan ahli-ahli politik yang menjadi pemimpin-pemimpin negara dalam kalangan lepasan SMKA. Dan ramai kalau kita lihat di hospital ataupun di tempat-tempat yang ada profesional bekerja di sana, ada doktor-doktor, engineer, arkitek yang lahir daripada SMKA. Baik. Dan saya cuba nak sentuh satu perkara yang saya sentuh awal tadi. Dalam 61 buah SMKA ni ada 11 buah yang melaksanakan kurikulum bersepadu tahfiz. Yang sejak tahun 2014 kita laksanakan SMKA yang kita sebut tahfiz model ulul albab. Temua, SMKA temua ulul albab, ataupun kita ringkaskan SMKA yang melaksanakan temua. Baik, sejak 2014 sehingga tahun ini, sehingga hari ini sebenarnya, walaupun mungkin dalam sekitar 10 tahun pelaksanaan SMKA temua ini, kita telah melahirkan 7,075 orang hufaz. 7,075 orang hufaz. Yang sebelum itu ramai negara kita yang ada sistem pendidikan tahfiz, mana lahir daripada sistem pendidikan tahfiz di pondok-pondok, bermadrasah, tapi tidak lahir daripada sistem pendidikan arus perdana. Tapi dengan adanya SMKA temua ini, hufaz itu lahir dalam kalangan murid-murid yang bersekolah di sekolah arus perdana dan sistem pendidikan kebangsaan negara kita. Dan dalam kalangan 7,075 ini sebenarnya ada dalam kalangan mereka yang melanjutkan pelajaran dalam bidang agama, dan ramai di kalangan mereka juga melanjutkan pelajaran dalam kalangan dalam bidang profesional, dan sebenarnya telah pun ada yang telah pun bekerja.
Oh, bekerja di betul. bank-bank, bekerja di apa ni, Yang mana mereka ni adalah hafiz hafiz Al-Quran. Al-Quran. 30 juzuk. 30 juzuk. 30 juzuk. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah. Itu antara bagi saya satu kejayaan yang besar dalam Kejayaan Kementerian Kementerian Pendidikan Pendidikan. Khususnya sekolah-sekolah menengah kebangsaan agama yang lahir melahirkan ramai anak-anak yang sebenarnya berpotensi untuk mengambil alih kepimpinan negara dan berperanan besar dalam masyarakat kita. Baik Tu Haji. Jadi kita rasa bangga sebagai Ya. warga KPM kita dah capai, dah bagi saya satu kejayaan yang begitu kita tak pernah impikan sebelum ni. Betul. Kita tak pernah jangkakan yang Betul. kita dapat lahirkan 7,000 lebih Betul. anak-anak murid kita yang telah pun berupaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Kalau saya nak tambah sikit, Ya, Tuan, Haji. nak tambah sikit. Sebenarnya berdasarkan sedikit tinjauan saya kepada pendidikan di dunia, pendidikan agama dan secara khususnya pendidikan tahfiz di dunia ini, Ya. Malaysia satu-satunya negara yang pendidikan tahfiz ini berada dalam sistem arus perdana. Yang menggabungkan tahfiz dan juga akademik. Kerana kebanyakan pendidikan tahfiz di negara-negara lain ialah berada di madrasah-madrasah, di pondok-pondok dan tertumpu kepada pendidikan tahfiz je. Tapi Belum negara ada kita integrasi. belum ada integrasi. Tapi kita di Malaysia menggabungkan antara akademik dan tahfiz dalam sistem arus perdana, dan anak-anak kita mendapat CJ yang boleh katakan kita boleh sebut sebagai CJ perdana dalam arus pendidikan, dalam sistem pendidikan kita ialah CJ Pelajaran Malaysia SPM. Dan mereka boleh menggunakan kelulusan dalam bidang tersebut untuk melanjutkan pelajaran dan juga terjun dalam bidang pekerjaan. Okey, jadi tuan-tuan daripada apa yang Tuan Haji sebut tadi, kita rasa begitu bangga sebab bukan mudah untuk kita lihat satu sistem yang berupaya untuk mengintegrasikan pendidikan akademik biasa dengan tahfiz ini. Dan kita telah buktikan bermula 2014 kita telah hasilkan 7,000 lepasan sekolah yang telah mengikuti aliran tahfiz yang telah menghafal 30 juzuk Al-Quran. Subhanallah. Baik, seterusnya Tu Haji. SMKA 1977. 1948 kita dah hasilkan banyak 2025 kita dah hasilkan banyak kejayaan. Ada anak tahfiznya, ada yang terlibat dalam bidang profesional. Kenapa perlu KPM buat lagi satu hala tuju baru? Pendidikan adalah satu yang dinamik. Ya, betul. Kan? Generasi yang ada pada hari ini, yang lahir pada hari ini tidak sama dengan generasi yang lahir pada tahun 60-an. Saya adalah generasi yang lahir tahun 60-an. Tuan Kamal kita bukan lahir tahun 70-an. Rahsia Tuan. Rahsia. Berbeza sebenarnya. Pendidikan yang kita bagi pada generasi yang lahir 50-an berbeza, 60-an berbeza. Betul. Dan kita akan terus mendidik anak-anak yang akan lahir. Dan mereka adalah generasi yang lahir pada tahun 2020, 2030. Dan pendidikan harus dinamik, dan begitu juga pendidikan agama kita. Betul. Tidak boleh statik, dan kita harus berkembang bagi menghadapi cabaran semasa yang semakin mencabar. Betul. Baik, SMKA juga perlu berkembang. SMKA perlu mempunyai hala tuju yang jelas supaya terus relevan kepada pendidikan negara kita. Dan sememangnya SMKA ini menjadi pilihan masyarakat. Kalau kita lihat data kita sebenarnya setiap tahun lebih kurang 39,000 lebih permohonan untuk masuk SMKA. 39,000 lebih. Tapi kita hanya dapat memenuhi sekitar 20% saja permohonan tersebut. Terhad. Tempat sangat terhad. Jadi kita perlu mengembangkan semula SMKA ini terus supaya terus berkualiti, dan untuk itu BPI Bahagian Pendidikan Islam sebenarnya kita telah merancang satu hala tuju SMKA untuk memastikan bahawa SMK ini terus berdaya saing dan juga mampu melahirkan anak-anak yang mampu untuk menghadapi cabaran dan mampu untuk memenuhi keperluan masa depan negara. Malah lebih jauh daripada itu lagi ialah sebenarnya untuk melahirkan anak-anak murid yang mampu berperanan dalam konteks yang lebih besar, iaitu global. Mereka bukan hanya sekadar berperanan sebagai hero kampung di Malaysia ni, tapi mereka juga sebenarnya mampu untuk berperanan di luar negara, bersaing dengan juara antarabangsa. Hebat. Baik, untuk itu kita telah menggariskan hala tuju SMKA dengan matlamat untuk memacu keunggulan SMKA menjelang tahun 2028. Dan matlamat
daripada hala tuju ini ialah yang pertamanya ialah untuk melahirkan sekolah berkualiti. Kita nak wujudkan skala seboleh mungkin sebagaimana saya sebut tadi, SMK ini tidak semua yang anak-anak dia duduk di asrama, tapi kita melihat ada keperluan untuk ke arah tersebut. Betul. Maka kita meletakkan sasaran kita menjelang 2028 ke semua SMKA anak-anak akan duduk di asrama. Kerana pendidikan itu akan lebih berkualiti apabila anak-anak kita berada di asrama. Boleh dilatih, boleh dibentuk di situ. Ya. Dan kita mengharapkan Bila tu Haji? 2028 menjelang 2028. Okey, by 2028 kita akan usahakan itu. Usahakan dan juga akan menunjukkan arus tadbir yang lebih cekap dan bersistematik di SMK. Ya, betul. Dalam masa yang sama kita nak memberikan tumpuan kepada kemenjadian murid. Kita nak lahirkan murid yang golongan profesional dan teknokrat yang mutadayin bagi memenuhi keperluan Malaysia Madani. Ya, sebagaimana Tuan Haji sebut tadi, Ya. juara Juara dunia insya-Allah. Kita nak memimpin itu kan. Ya, kita nak menjadi khalifah di dunia ini. Dan arti kata kita mampu memimpin ketamadunan manusia. Ya. Anak-anak kita memimpin manusia, bukan sekadar memimpin orang Islam, tapi kita memimpin manusia dengan teknologi-teknologi dan juga dengan idea-idea baru, solusi-solusi kepada masalah yang dihadapi oleh manusia. Maka anak-anak kita insya-Allah keluaran SMKA insya-Allah mampu untuk mendarajui perkara tersebut. Baik Tuan Haji. Kita ada dua matlamat tadi. Ya. Pertama nak melihat institusi itu sendiri. Ya. Yang kedua nak melahirkan kemenjadian murid Ya. yang kita kata tadi profesional, mutadayyin, teknokrat mutadayyin Ya, dan ya, sebagainya. Macam mana Baik. perkara ini dapat direalisasikan? Baik. Terima Dengan kasih. hala tuju kita ni. Di bawah matlamat kita tu kita ada 5 teras. Ada 5 teras. 5 teras yang utama. Iaitulah yang pertama ialah kita nak memperkasakan pendidikan STEM dan TVET. Kerana bagi kita di BPI untuk anak-anak kita mampu bersaing untuk peringkat dunia, mereka perlu diperkasakan pendidikan STEM dan TVET mereka. Dan untuk itu kita mensasarkan untuk supaya nisbah aliran STEM dan kemanusiaan di SMK ialah 60 nisbah 40 di SMKA. Itu secara ringkas. Dan teras yang kedua ialah kita memperkasakan pendidikan digital. Itu pun sama juga. Ini sebenarnya ke arah menjadikan anak-anak kita bertaraf dunia, yang mana kita akan melahirkan, memastikan bahawa anak-anak di SMK ialah anak-anak yang fasih digital. Fasih digital. Maknanya bukan hanya sekadar perkara yang berkaitan dengan manual sahaja, tapi maknanya mereka adalah orang yang fasih digital. Dan yang ketiganya ialah kita akan teras kita ialah untuk memperkasakan sumber manusia. Maksud kita nak memperkukuhkan kompetensi kepimpinan di SMKA, dan masa yang sama kita melatih guru supaya guru benar-benar mampu berperanan sebagai murabbi, sebagai pendidik yang mampu untuk mendidik anak-anak kita di SMKA. Dan seterusnya ialah kita nak memperkasa kemenjadian murid. Ini sangat penting, sesuai dengan hasrat Yang Berhormat Menteri kita untuk menekankan kepada karamah insaniah, kemuliaan manusia itu, dan kita akan tanam kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai murni yang perlu mereka tanam dalam diri mereka. Dan dalam masa yang sama kita berikan mereka kemahiran-kemahiran yang mereka mampu untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, kita didik anak-anak kita di SMK sekurang-kurangnya menguasai 3 bahasa. 3 bahasa. 3 bahasa sekurang-kurangnya. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bukan, maknanya kita ada bahasa Inggeris, bahasa Arab tu dah wajib lah, bahasa Melayu dah memang dah wajib dah. Ya, memang dah wajib. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, dan di SMKA yang melaksanakan semua kita ada menawarkan bahasa antarabangsa. Ada yang belajar bahasa Jerman, bahasa Perancis. Jadi kita beriman dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana orang yang menguasai satu bahasa itu dia akan aman daripada tipu daya bangsa tersebut. Kan? Maknanya penting anak-anak kita menguasai banyak bahasa supaya mereka mampu bersaing pada peringkat antarabangsa, dan mereka mampu untuk menjadi orang-orang yang lebih berperanan dalam apa saja bidang pada masa akan datang. Dan yang terakhirnya ya Tuan Haji Kamal, ialah kita nak memperkasakan infrastruktur.
Kerana pembelajaran yang baik itu akan berlaku di dalam infrastruktur yang sempurna, yang baik, yang selesa, bangunannya, makmal sainsnya yang sempurna. Dan kita bercadang untuk itu, untuk menjelang 2028 kita akan menambah 4 SMK lagi. 4 SMK yang akan memberikan tumpuan kepada mungkin tambah SMKA yang melaksanakan tahfiz al-Baq tadi, temuan tadi, dan SMKA yang melaksanakan TVET, insya-Allah kita ke arah merancang ke arah perkara tersebut supaya SMKA kita lebih mampu untuk memberikan permintaan-permintaan, menyahut permintaan-permintaan daripada masyarakat, insya-Allah. Jadi Tu Haji, saya tengok Hala 7 itu begitu holistik sekali, menyentuh di segenap aspek. Termasuklah perkara-perkara baru yang KPM sedang usahakan sekarang ni, dengan digitalnya, dengan STEM dan sebagainya. Dan saya kira benda ni terlalu besar. Dan saya yakin dan percaya tuan-tuan yang sedang menonton siaran ini, sesi podcast ini, teruja untuk melihat apa seterusnya yang akan diusahakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan. Dan hasrat Tu Haji terakhir. Baik, kita nak menyatakan kepada semua orang bahawa pendidikan agama bukan hanya sekadar untuk melahirkan imam. Betul. Untuk imam ni maksud imam solat. Imam solat, okey. Ataupun nak melahirkan Bilal saja. Ya, betul. Tapi pendidikan agama ialah juga untuk melahirkan pemimpin negara. Ya, betul. Melahirkan saintis, melahirkan pakar-pakar dalam semua bidang. Betul. Dan pakar-pakar ini semuanya berjiwa agama. Dengan hasil daripada pendidikan yang mereka dapat, pendidikan agama yang mereka dapat, mereka hafal 30 juzuk Al-Quran. Kan, bayangkan tuan-tuan pergi ke hospital, doktor hafal 30 juzuk Al-Quran. Kan, betapa rasa tenang. Pesakit pun hafal 30 juzuk. Pesakit pun hafal 30 juzuk kan. Jadi kita nak bawa, kita nak main peranan ini dalam sistem pendidikan, sistem negara kita. Dan lebih khusus sistem pendidikan kita. Kita nak melahirkan seramai mungkin rakyat Malaysia yang mempunyai jiwa agama dan mampu untuk memimpin masyarakat negara kita ke arah yang lebih baik apabila adanya jiwa agama dalam diri mereka. Jadi kita mengharapkan semua pihak dapat memberikan kerjasama dalam hasrat murni kita ni, dan kita percaya insya-Allah hasrat murni ni akan dapat kita capai insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Tu Haji. Saya sebenarnya ada banyak soalan lagi saya nak tanya. Tapi masa kita sangat terhad. Saya yakin kita akan ada sesi akan datang untuk bicara tentang Hala 7 SMKA ini demi masa depan negara kita yang lebih baik, insya-Allah. Jadi saya sebagai moderator untuk kali ini mengucapkan terima kasih di atas masa tuan-tuan beri perhatian kepada kami, sehingga kita berjumpa lagi dalam podcast Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.